pokok bunga kantan ni kita dah tanam rasanya dah setahun kot. Rasanya setahun lah ni. InsyaAllah setahun. Kemudian kita sebelum ni kita tak perasan ada bunga dulu, banyak kembang-kembang bunga. Nanti saya tunjukkan gambar dia. Sini pun masih ada lagi. Dia kerap kerap berbunga. Sekejap, saya ambil ni ada ni. Tu dia. Dia dah boleh pakai dah. Nampak rasa. Sekejap. Bismillah. Oh, Akbar. Tu dia. Ni. Ini yang kecil. Ada lagi tak? Tu belah sana. Nampak tak tu? Tu. Sekejap. Ni ada lagi satu. Ni. Dah boleh dah ni. Kita ambil Okey. Dah dua. Belah sana Belah sana. Ni kecil sangat. Ni kecil sangat ni. Tu kecil sangat. Mana tadi? Hilang pula dia. Hilang. Oh, belah sana. Aduh, jauh. Sekejap. Baik, mana dia pergi? Ni dia. Tu. Boleh masak lemak. Masak lemak pula. Masak asam pedas. Asam pedas dengan laksa lah biasa orang pakai. Campur sikit daun kesum. Sedap.